Rasuah ialah satu perbuatan salah laku yang melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu, sama ada wang, hadiah, jawatan atau perkhidmatan dengan tujuan mendapatkan kelebihan yang tidak sah. Dalam Islam, rasuah dianggap sebagai dosa besar kerana termasuk dalam kategori memakan harta dengan jalan batil. Undang-undang negara juga meletakkan rasuah sebagai jenayah serius yang boleh membawa hukuman penjara dan denda yang berat. Ada pepatah yang berbunyi, salah cencang memberi pampas, salah bunuh membangun. Maksudnya, setiap kesalahan sama ada kecil atau besar, tetap ada balasannya. Jika salah kecil pun sudah membawa akibat, apatah lagi jika melakukan kesalahan besar yang boleh meruntuhkan kehidupan. Pepatah ini sangat sesuai dikaitkan dengan isu rasuah. Walaupun ada yang menganggap rasuah kecil tidak memberi kesan, hakikatnya ia tetap membawa padah dan jika dibiarkan ia akan menghancurkan masyarakat dan negara. Contoh kes rasuah yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan di pelbagai peringkat. Mari kita lihat beberapa contoh yang sering terjadi. Contoh pertama ialah rasuah kecil yang dalam bahasa biasa disebut sebagai duit kopi. Misalnya, seorang pemandu memberi sejumlah wang kepada pegawai supaya saman trafiknya digugurkan. Walaupun jumlah wang itu kecil, ia tetap satu bentuk rasuah dan merosakkan integriti individu tersebut. Inilah yang kita katakan sebagai salah kecil, tetapi tetap memberi akibat. Contoh kedua ialah hadiah kecil yang diberikan kepada pegawai atau guru untuk mendapatkan layanan istimewa, markah tambahan atau kemudahan tertentu. Walaupun nampak remeh, ia boleh menanam budaya rasuah sejak awal. Jika budaya ini dibiarkan, ia akan berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar. Manakala contoh besar pula dapat kita lihat melalui kes skandal berjuta-juta ringgit. Terdapat kes di mana pemimpin menyalahgunakan kedudukan mereka untuk memperkayakan diri sendiri. Dana rakyat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan negara diselewengkan. Inilah yang digambarkan dalam pepatah salah bunuh membangun, kesalahan besar yang boleh meruntuhkan negara. Apakah kesan rasuah kepada kehidupan kita? Mari kita lihat pada 3 peringkat utama iaitu individu, masyarakat dan negara. Pertama, kesan kepada individu. Mereka yang terlibat dengan rasuah akan hilang keberkatan rezeki, hidup dalam keresahan dan akhirnya boleh dihukum undang-undang. Lebih buruk lagi, nama baik dan maruah diri akan tercemar. Kedua, kesan kepada masyarakat. Bila rasuah berleluasa, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pemimpin, pegawai dan institusi yang sepatutnya menjaga kepentingan mereka. Orang yang jujur pula merasa tertindas kerana peluang mereka dirampas oleh orang yang memberi rasuah. Akhirnya, budaya takut bersuara akan merebak dan masyarakat hidup dalam ketidakadilan. Ketiga, kesan kepada negara. Rasuah besar boleh menghentikan pembangunan, projek-projek terbengkalai, ekonomi negara merosot dan imej negara tercalar di mata dunia. Pelabur luar tidak lagi yakin untuk melabur kerana mereka melihat negara tersebut tidak telus. Akhirnya rakyat yang menjadi mangsa kerana hidup dalam keadaan serba kekurangan. Walaupun rasuah nampak sukar, di bendung ia tetap boleh ditangani dengan kerjasama semua pihak. Pada peringkat individu, setiap orang mesti menanam nilai amanah, jujur dan takutkan Allah. Seseorang yang benar-benar sedar bahawa rezeki datang daripada Allah tidak akan sanggup mencemari hidupnya dengan hasil yang haram. Pada peringkat masyarakat pula, kita perlu berani untuk melaporkan perbuatan rasuah. Jangan menganggap duit kopi itu biasa. Kita mesti menolak budaya ini sejak awal. Jika ada yang cuba memberi rasuah, masyarakat perlu ada keberanian untuk berkata tidak. Pada peringkat kerajaan, penguatkuasaan undang-undang mesti dijalankan dengan tegas tanpa memilih bulu. Sistem tender perlu dijalankan secara telus dan terbuka
Pegawai yang bersalah mesti dihukum agar menjadi pengajaran kepada yang lain. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting. Nilai anti rasuah mesti diterapkan sejak di bangku sekolah. Pelajar perlu dididik bahawa walaupun kesalahan kecil tetap salah dan jika dibiarkan, ia boleh merosakkan masa depan mereka serta negara. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan generasi yang bersih daripada budaya rasuah. Kesimpulannya, rasuah ialah perbuatan yang keji dan membawa banyak keburukan. Sama ada kecil atau besar, ia tetap satu kesalahan yang merosakkan diri, masyarakat dan negara. Pepatah Melayu mengingatkan kita, salah cencang memberi pampas, salah bunuh membangun. Jika kesalahan kecil pun membawa akibat, apatah lagi jika kita terlibat dalam kesalahan besar seperti rasuah berjuta-juta ringgit. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjauhi rasuah. Ingatlah, rasuah kecil merosak diri, rasuah besar meruntuh negeri. Dengan menjauhi rasuah, kita bukan sahaja menjaga maruah diri, bahkan kita turut menyelamatkan bangsa dan negara daripada kehancuran. Sekian, terima kasih.